Port Healing tenang ribut jiwa sebelah Sungai Perak komen weh. Dengan suasana kampungnya, komen tengok sendiri memang lawa. Dekat mana? Dekat Kuala Kangsar ataupun lebih tepat kali kampung dia Kuala Kenang. Dekat sini saat ni kerja ni bilik ada, komen tahu yang besar gedabuk ada, yang biasa ada, yang sederhana ada, yang menghadap sungai ada, yang ada balkoni yang besar gedabuk ada. Balik malam-malam hari komen lepak-lepak santai menikmati suasana malam kampung kan. Memang syadu. Rate harga daripada 100 lebih sampai 300 lebih. Komen pilih mana satu komen nak. Tapi kalau komen nak buat family day pun boleh komen tu. Team building ke apa-apa event, wedding pun boleh, lawa tempat komen. Ya Allah, lawa-lawa. Kalau bilik ni teman paling suka sebab apa tau, dia menimbulkan suasana kampung tu dengan suasana muah papan, tapi dia selesa, ada aircon semua, ada katil, ada semua lengkap lah. Menarik kan. Fasiliti lain kat sini, komen jangan risau lah. Komen tengok ada ruang makan dia macam dewan lah. Komen boleh lepak-lepak family. Lepas tu ada permainan-permainan lain, macam-macam aktiviti komen boleh buat kat sini. Komen tahu kalau komen buat family day tu kan, ada ataupun team building, komen boleh handle dengan pihak manajemen. Komen nak apa, berkayak ke, buat aktiviti sungai kan, boleh, tak ada masalah. Lagipun Nemo tengah buat promo terkini tau. Nemo buat promo untuk group family day ataupun team building. Untuk satu resort ni boleh muat dalam 50 orang, termasuk kanak-kanak lah. Harga dia 4,999, RM4,999 saja. Komen conquer satu set resort ni. Macam-macam aktiviti komen boleh buat kan. Hei komen, asyik menor makan ni. Komen tahu buah apa ni? Buah markisa nampak apa ni? Kat sini ada nampak ni, banyak. Jadi komen kalau menginap kat sini, komen boleh ambil makan. Udah beranum masuk macam ni, ambil belah makan. Boleh dimenorkan. Tapi syarat makan kat sini ya. Khasiat dia, kalau komen tahu khasiat dia, komen lah kat bawah, komen mana kan. Awak tak apa-apa pandai. Tapi kat sini memang best. Tenang ribut jiwa yang orang kabur kan. Menghadap sungai Perak ni, suasana kampung nyaman je rasanya. Ada pokok dokoyan, pokok cempedak, macam-macam pokok ada sini. Baik weh, komen weh. Boleh di atas sini, komen boleh menginap sini, tera-tera di sini kan. Di rumah Bonda Riverview ni. Dekat kampung sementar Ulu Kenah. Kuala Kangsar lah. Alright. Jangan lupa terus like, share dan follow saya dan Perak. Canggih ni. Komen tengok ni. Kalau makan. Sekali. Masam sikit.